Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita pause dahulu pengajian berkitab kita pergi kepada menerangkan penjelasan fatwa berkaitan Ahli Sunnah wal Jamaah Negeri Selangor Darul Ihsan yang diwartakan pada 17 hari bulan Jun yang lalu, masih baru lagi. Jadi jaiz memberi arahan supaya sebahagian daripada penceramah bertauliah negeri Selangor mengambil ruang dan masa untuk menerangkan fatwa ini kepada umat Islam, khususnya di negeri Selangor, supaya tidak berlaku kekeliruan dan salah faham, ataupun sekiranya ada tohmahan dan sebagainya, kita dapat memahami apa sebenarnya. Khususnya dalam fatwa yang dikezetkan itu, item 7 menyebutkan tafsiran Ahli Sunnah wal Jamaah adalah berdasarkan perkara berikut. Dari sudut akidah dan tauhid, mengikut manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari sudut syariah dan fiqh, yakni amalan, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau dalam keadaan tertentu mengikut mana-mana satu mazhab, Hanafi, Maliki atau Hambali, atau ijtihad hukum oleh jawatan kuasa fatwa. Dan dari sudut akhlak dan tasawuf, mengikut manhaj Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan ulama sufi yang muktabar. Baik. Jadi ada pesanan dan wasiat daripada Nabi SAW. Kalau tanya kenapa lah nak buat fatwa ini, dia ada kaitan dengan apa yang Nabi SAW berpesan dalam beberapa hadis. Ada yang menyebutkan tentang al-jamaah, ada yang menyebutkan tentang as-sawadul azam. Misalnya Nabi SAW memberitahu bahawa 72 pecahan umat Islam akan masuk neraka dan satu di dalam syurga. Yang dalam syurga, kata Nabi SAW, wahyal jamaah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda yang bermaksud Allah tidak akan menghimpunkan umat aku ataupun umat ini di atas kesesatan. Wa yadullahi alal jamaah. Tangan Allah, yakni pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Jadi konsep jamaah ini penting. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu bersabda, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'zam. Apabila kamu melihat perbezaan yang pelbagai, pertikaian, percanggahan, maka apa kamu perlu buat? Hendaklah kamu semua bersama dengan as-sawadul a'zam, yakni ulama dan umat Islam yang paling ramai di kalangan umatku. Jadi berdasarkan daripada pesanan Nabi SAW inilah, maka jawatan kuasa fatwa negeri Selangor berusaha supaya mengeluarkan fatwa yang merealisasikan pesanan dalam hadis ini. Baik, siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah? Para ulama ada 3 pendekatan. Satu, definisi yang umum. Yang kedua, definisi yang lebih khusus. Dan yang ketiga, definisi yang paling khusus. Ini penting dijelaskan supaya kita boleh
mengelak daripada dikelirukan oleh segelongan umat Islam. Dia kata ni macam mana ni? Ni bercanggah ni. Yang ni kata lain, yang satu lagi takrif dia lain pula. Ni dah bercanggah satu sama lain. Sebenarnya tidak. Takrif-takrif yang pelbagai ni tidak bercanggah satu sama lain, cuma ada takrif yang berbentuk umum, luas. Ada takrif yang berbentuk lebih khusus dan ada takrif yang berbentuk sangat khusus. Definisi umum ahli sunnah wal jamaah, ahli adalah asal maknanya seorang pemilik atau seorang muslim yang memiliki. Di sini berarti seseorang yang mengikut. Sunnah yang dirujuk di sini adalah luas, ya. Akidah Nabi SAW adalah sunnah, syariah Nabi SAW ada sunnah, akhlak Nabi SAW adalah sunnah. Dalam hadis disebut iman, Islam dan ihsan. Tidak sebagaimana disangka oleh sebahagian, sunnah ni hanya yang Nabi buat. Tidak. Apa yang Nabi percaya juga sunnah. Apa yang Nabi amalkan juga sunnah, atau apa yang Nabi sebutkan, atau apa yang Nabi iktirafkan, dan akhlak pribadi baginda juga adalah sunnah. Jamaah boleh bermakna jamaah para sahabat, murid-murid Nabi SAW. Juga jamaah merujuk kepada para ulama mujtahid muktabar daripada kalangan generasi salaf, yakni generasi yang awal, dan khalaf, generasi yang kemudian. Dan juga jamaah juga boleh bermakna majoriti umat Islam sepanjang zaman. Jadi hati-hati dengan golongan yang mendakwa kononnya mereka benar kerana mereka sedikit, ya. Wa qalilum tak datang ayat dia. Tapi mereka berdasarkan ayat Al-Quran yang bermaksud sedikit daripada kalangan hamba-Ku bersyukur. Tak datang, selalu ingat hari ni tak datang ayat dia. Tapi maksud ayat tu begitu. Ya, bukan, takkan dia kena mengena. Memang sedikit daripada kalangan manusia ni yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apabila bercakap tentang pegangan, Nabi SAW dah berpesan dalam banyak hadis kena ikut majoriti umat Islam. Jangan ikut yang terpencil, kerana biasanya golongan yang sesat dan menyeleweng ini mereka adalah minoriti. Yang majoriti hanya ada satu saja, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka secara definisi umum, yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah adalah seorang muslim yang memiliki akidah yang benar, menepati akidah Nabi SAW, para sahabat, para ulama mujtahid yang muktabar, dan juga majoriti umat Islam sepanjang zaman. Umum saja. Yang lebih khusus ahli sunnah wal jamaah ditakrifkan, iaitu melihat daripada beberapa perspektif, ya. Zaman dan generasi, manhaj akidah, madrasah akidah, mazhab fiqh, sumbangan dan juga peranan. Maka kalau dilihat misalnya daripada sudut masa, maka dikatakan ahli sunnah wal jamaah ini merangkumi generasi salaf dan khalaf. Salaf yang soleh, yang baik, dan khalaf yang tayyib, yang mengikut kepada jalan salafus soleh tadi. Jadi hati-hati, di zaman kita sudah tersebar kekeliruan. Kononnya kita berpegang dengan akidah salaf, khalaf kita tak nak pegang. Tidak demikian. Kerana salaf generasi awal menyampaikan akidah yang sebenar kepada khalaf, generasi yang kemudian. Jadi pertembungan tak pernah berlaku antara akidah umat Islam salaf bercanggah dengan akidah umat Islam khalaf, tidak demikian. Realiti adalah akidah ahlul bid'ah di zaman salaf bercanggah dengan akidah ahli sunnah zaman salaf, dan diwarisi sampai sekarang. Akidah ahli sunnah wal jamaah zaman khalaf, zaman kita ni, pasti bercanggah dengan akidah ahlul bid'ah zaman kita. So never fall for the fallacy that the contradiction is between salaf dan khalaf. Tidak. The contradiction is always between ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Cuma ahli sunnah ada yang salah menyampaikan kepada khalaf, khalaf menerima daripada salaf, ahlul bid'ah juga ada yang salah. Oh, salah ada ahlul bid'ah. Musailamatul Kazzab itu antara sebesar-besar ahlul bid'ah, mengaku nabi tapi palsu. Dia salah daripada zaman beliau hidup zaman sahabat. Jadi itu adalah contoh bagaimana berlakunya ahlul bid'ah dalam kedua-dua zaman. Jadi pertembungan sentiasa antara ahli sunnah wal jamaah dan juga ahlul bid'ah, bukan antara salaf dan khalaf sebagaimana yang disalah sangka oleh sebahagian, termasuk malangnya sebahagian ustaz sendiri keliru dalam bab ini. Makanya penting fatwa ini diterangkan. Dari sudut manhaj akidah, manhaj makna cara, akidah tetap sama. Tak mungkin kita orang Islam tapi akidah kita beza-beza. Tapi manhaj boleh berbeza. Ada manhaj yang nakli, maknanya mereka banyak fokus kepada dalil Quran hadis sahaja.
Tapi berdasarkan Quran hadis tadi, akidah dia mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Tak mungkinlah Allah bersifat kurang. Dan mensucikan Allah daripada serupa seperti makhluk. Itu namanya akidah tanzih. Ada yang menggunakan metod akli dan nakli. Ini majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia seimbang. Sebab akli ni dia lebih meluas. Dia boleh kita berdepan dengan non-Muslim menggunakan dalil logik. Kalau sesama Islam, memadailah dengan dalil Quran hadis, orang Islam sudah beriman. Maka dia combinekan dua-dua. Tapi akidahnya juga akidah tanzih. Allah tak sama seperti makhluk dan Allah tidak mungkin kurang. Dan ada manhaj yang ketiga, akli, nakli dan kashfi. Ini biasanya golongan ahli sufi yang mereka bermula dengan akli dan nakli, kemudian mereka ikuti dengan taubat, dengan zikir, dengan munajat, dengan ibadah, tersingkap kepada mereka apa yang mereka tahu dengan akal. Allah melihat, mereka seolah-olah memang rasakan dengan hati mereka memang Allah melihat. Kalau kita tahu Allah melihat, tapi oleh kerana kita tidak ada kasyaf, kita kadang-kadang bertindak tanduk macam Allah tak lihat perbuatan kita. Tapi apapun, ketiga-tiga ini hanya perbezaan manhaj semata-mata. Akidah tetap sama, akidah mentauhidkan Allah, dan Allah itulah pasti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan pastilah Allah itu tak sama seperti makhluk. Akidah sama sahaja. Dari sudut mazhab akidah, ada yang namanya Asy'ariyah, iaitu gurunya Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini maksudnya daripada siapa guru mereka, ya. Tapi akidah Maturidiyah juga sama. Asy'ariyah adalah golongan yang imam mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini kena berhati-hati, kerana ada golongan di zaman kita mengaku kononnya mereka Asy'ariyah. Kami Al-Asy'ari. Tapi bila dikaji, akidah mereka tak sama dengan pengasas mazhab Asy'ari, itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Yang itu kita kena take a point, ya. Kalau orang tu mengaku saya Asy'ari, cek dulu. Sama tak akidah dia dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu akidah yang tanzih, mensucikan Allah, dan akidah yang tidak mudah mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam, iaitu akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada juga mazhab yang as-sufiyah, yang mana mereka menjadikan ulama-ulama sufi ini sebagai satu cabang, tapi tidak ada beza, tetap akidahnya tidak berbeza. Akidah yang menisbahkan kepada Allah segala sifat kesempurnaan dan menafikan segala sifat kekurangan. Cuma mereka lebih ada zauqiyah. Bila kita kata Allah melihat, kita tak apa-apa. Tapi orang-orang sufi yang sebenar, bila dia kata Allah melihat, dia sudah gemetar. Dan ini jelas disebut dalam Al-Quran. Orang alladzina ila dzikrullah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut Allah, gemetar hati mereka. Ini berlaku kepada manhaj sufiyah. Dan ada kala overlap. Dia Asy'ariyah, dalam masa sama dia juga sufiyah. Dia Maturidiyah, dia juga sufiyah. Dia Asy'ariyah, dia juga sufiyah. Ini dia boleh berlakunya overlap. Dari sudut peranan dan tugas, Ahlussunnah wal Jamaah ini boleh dibagikan kepada 8 kategori. Ada Ahlussunnah wal Jamaah ulama tauhid, ada yang ulama fiqh, ada yang ulama hadis. Di sini pun saya kena pause, ya. Di zaman kita ada orang sewenang-wenang mengaku kononnya dia ahlul hadis, padahal dia tidak memenuhi syarat-syarat ahlul hadis. Majoriti ahlul hadis dari segi mazhab akidah adalah Asy'ariyah. Lebih kurang 90% orang-orang yang ahlul hadis mazhab akidahnya Asy'ariyah. Dari segi fiqh lebih kurang 70% orang yang ahlul hadis mazhabnya Syafi'i. Sehingga kan satu masa dahulu kalau dibuat satu wasiat, saya wakafkan kitab-kitab ini kepada ahlul hadis, maka ulama memfatwakan hendaklah diberikan kepada ulama Syafi'iyah, kerana begitu ramai ulama-ulama Syafi'iyah pada zaman itu adalah ahlul hadis. Jadi nak kena beza, ya, antara ahlul hadis yang sebenar dengan yang sekadar bertoping kononnya dia adalah ahlul hadis tapi membawa akidah yang berbeza, ya, daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama bahasa dan sastra Arab, ulama Al-Quran, tafsir, ulama tasawuf, dan bahkan mujahidin yang berjuang mempertahankan Islam di medan perang juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga masyarakat umum dan pemerintah yang zahir di kalangan mereka itu syiar Ahlussunnah wal Jamaah juga termasuk dalam golongan ini. Adakah berbeza dengan yang tadi? Tidak. Yang tadi kita sebut Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Sufiyah, itu melihat daripada sudut pengasas ataupun orang yang menjadi guru besar dalam manhaj itu. Yang ini melihat daripada sudut peranan, tapi semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Daripada segi zaman, ini conclusion dia, dari segi zaman dan generasi salaf dan khalaf, ya, tapi salaf yang soleh dan khalaf yang tayyib.
Dari segi manhaj, ada yang menggabungkan nakli dan akli, kebanyakannya Asy'ariyah Maturidiyah. Ada yang fokus kepada nakli, kurang kepada akli, ada namanya adalah Asariyah. Ada nakli campur akli, tapi akhirnya pergi kepada kashfi qalbi zauqi, itu adalah As-Sufiyah. Dari segi mazhab fiqh, Ahlussunnah wal Jamaah diwakili oleh Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Ada juga mazhab-mazhab fiqh yang lain yang dahulu, yang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi telah pupus. Ya, tidak wujud lagi di zaman kita. Dari segi peranan, kita baru sebutkan tadi, tidak perlu kita ulang lagi. Okey, ini akhassul khawas. Ya. Ini adalah definisi yang paling khusus, yang paling menjurus dari segi Ahlussunnah wal Jamaah, iaitulah yang digagaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Ini perlu diterangkan kerana ada sebahagian ustaz sendiri dia confuse, dia rasa pening. Dia kata macam mana ni, tadi kata Ahlussunnah wal Jamaah salah qala, ya, daripada zaman Nabi SAW. Imam Abu Hasan Asy'ari kan kemudian, bahkan di zaman empat imam fiqh yang masyhur, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Imam Abu Hasan Asy'ari belum ada, belum berjuang lagi. Mereka lebih dahulu. Ini macam mana pula ni? Kalau dikatakan Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah, apa Nabi SAW juga Asy'ariyah? Apa para sahabat Asy'ariyah? Apa Khulafa' ar-Rasyidin Asy'ariyah? Kalau begitu, mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tak mungkin. Takkan Nabi pula bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Bukan. Ini hanya menceritakan definisi yang khusus yang berlaku setelah tersebarnya pelbagai bid'ah dalam akidah. Ada yang jadi Jabariyah, ada yang jadi Qadariyah, ada yang jadi Mu'tazilah. Bangkitlah dua orang imam ini mengembalikan umat kepada akidah Nabi SAW. Kalau kita nak cakap secara jelas, mereka ini jadi ahli sunnah kerana ikut Nabi. Bukan Nabi jadi ahli sunnah kerana beliau Asy'ari, tidak. Sebab itulah difahami kenapa sebahagian ulama mengatakan Imam Syafi'i Asy'ariyul Aqidah. Seorang melenting, Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari. Macam mana? Imam Syafi'i kan dulu, akidahnya tu kalau dikomparekan dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, akidah yang sama. Adapun kalau dikatakan Imam Syafi'i adalah Asy'ari, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu tak mungkin. Tak mungkin orang yang hidup dan wafat dahulu menjadi pengikut kepada orang yang hidup dan wafat kemudian. Itu mustahil. Tapi yang disebut adalah Asy'ariyul Aqidah. Mana akidah itu tidak ada beza dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi dan yang difatwakan dalam fatwa Selangor yang disebutkan tadi. Definisi ini mula digunakan, of course, setelah kemunculan dua orang imam ini, dan bahkan majoriti ulama Islam yang merangkumi ulama empat mazhab, juga ulama tafsir, ulama hadis, ulama tasawuf, ulama qiraat, ulama fiqh, ulama bahasa dan sastra Arab, bahkan ulama sejarah, majoritinya adalah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah dari segi manhaj akidah mereka. Baik, kaitan sejarah dan definisi paling khusus macam mana boleh wujud bila kata Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi, ya, penting juga diterangkan kerana bahkan di negara kita ada segelintir umat Islam yang menentang kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini ditakrifkan sebagai Asy'ari Maturidi. Mana boleh dia kata? Ini menyempitkan. Ini akan mengeluarkan orang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Tapi setahu saya kalau mufti-mufti rata-rata menyokonglah. Ya, mufti-mufti di Malaysia kalau tak sokong pun mungkin seorang lah. Yang lain boleh kata semua sokong kalau Ahlussunnah wal Jamaah ditakrifkan sebagai Asy'ari Maturidi. Macam mana jadi begitu? Asalnya ketika Nabi SAW tak timbul lagi apa-apa pecahan. Semua orang Islam tahu nisbahnya kepada Nabi SAW. Tetapi selepas kewafatan Nabi SAW, timbul pelbagai fitnah. Fitnah Nabi palsu, fitnah golongan yang tak nak bayar zakat, firqah Khawarij yang mengkafirkan sahabat Nabi, dan juga firqah Syiah yang taksub politik sehingga menolak sahabat-sahabat kerana menyokong sebahagian sahabat. Ya? Jadi ini fitnah-fitnah yang membawa umat Islam mula bangkit untuk mengenal pasti bahawa yang sebenarnya bagaimana. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah merisikokan nyawa beliau untuk pergi berdebat dengan Khawarij. 2000 Khawarij bertaubat selepas berdebat dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Zaman Nabi tak ada. Kerana semua umat Islam tahu apa-apa yang tak jelas rujuk pada Nabi SAW. Apa yang laku bantah membantah, ya kita rujuk pada Nabi SAW. Tapi apabila Nabi SAW telah wafat, pada sahabatlah yang memainkan peranan ini. Kemudian fitnah di zaman tabi'in,
di zaman ketika itu mungkin kalau ada pun Imam Abu Hanifah sebahagian mengatakan beliau tabi'in. Firqah Qadariyah ada, Murji'ah, Mu'attilah, Jahmiyah, Mujassimah, Musyabbihah, Wasiliyah, ini awal Mu'tazilah. Dan kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala antara ulama yang diseksa kerana tidak mahu menerima bid'ah golongan Mu'tazilah. Kemudian sampailah kepada tabi'in, ada yang fitnah khalqul Quran. Ya, ini yang dijadikan Imam Ahmad bin Hanbal disebat kerana beliau tak nak mengatakan Quran itu makhluk. Ya, sedangkan Mu'tazilah mengatakan Quran adalah makhluk. Firqah Najariyah, Karamiyah, yakni Mujassimah, dan ada yang nisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal tapi tidak mengikut manhaj imam mereka, menjadi Ghulatul Hanabilah, golongan Hambali tapi melampau ya, dalam bab akidah. Maka bila bangkit dua orang imam ini mempertahankan akidah Nabi SAW daripada pelbagai-pelbagai bidah ini, maka para ulama menisbahkan kepada mereka. Sebab kalau kira, kenapa tak kata ahli sunnah tu yang ikut Nabi? Ahli bid'ah juga mengaku ikut Nabi, Syiah mengaku ikut Nabi, Khawarij mengaku ikut Nabi, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah semua mengaku ikut Nabi SAW. Maka supaya umat Islam tidak keliru, apabila sudah jelas ini manhaj yang sebenar, maka dinisbahkan kepada dua orang imam ini, Asy'ari dan juga Maturidi. Mereka, kita kena ingat, tidak membuat sebarang akidah baru. Saya nak ikut akidah Nabi, lagi jelas Ustaz. Asy'ari ni kemudian, baik, bagus ya, niat kamu tu bagus, tapi kamu kena realistik. Sama juga orang yang saya nak semayang macam Nabi Ustaz, sebab Nabi SAW bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Bagus, tapi kamu lihat Nabi salat bila bang? Minggu lepas ke tahun lepas kamu lihat Nabi salat? Be realistic. Kamu tak lihat Nabi salat, cara salat kamu ambil daripada guru kamu, dan guru kamu tak lihat Nabi salat, dan dia ambil daripada guru dia. Makanya itulah kita pentingnya bermazhab, kerana tinggal 4 mazhab ini sahaja yang sanad solat masih bersambung sampai kepada sahabat, dan sahabatlah yang melihat Nabi SAW solat. Sama juga dalam bab akidah. Memang kita semua nak ikut akidah Nabi SAW, tapi kita tak jumpa Nabi SAW. Nak tak nak kita kena ambil daripada guru, yang mengambil pada guru sampai kepada orang yang mengambil daripada para sahabat, yang sahabat mengambil daripada Nabi SAW. Jadi dua orang imam ini Asy'ari Maturidi. Apa beza Asy'ari dengan Asy'ariyah? Apa beza Maturidi dengan Maturidiyah? Kadang-kadang orang kata, apa ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah? Saya nak sebut Asy'ariyah pun tak pandai. Alah, kamu tak pandai sebut Asy'ariyah tu soal kamu. Tak pandai sebut tak masalah. Istilah-istilah undang-undang kita kadang tak pandai sebut. Jusdem generis, local standard, ya, apa bagai lagi tak pandai. Apa kalau undang-undang tu tak betul? Undang-undang tu betul, kita yang tak pandai sebut. Jadi bezanya hanyalah Asy'ari itu imamnya, sebagaimana Asy-Syafi'i itu imamnya. Syafi'iyah ulama-ulama yang ikut manhaj Imam Syafi'i. Asy'ari itu imamnya. Asy'ariyah ulama-ulama yang ikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari. Maturidi itu imamnya. Maturidiyah adalah ulama-ulama yang ikut pada Imam Mansur Maturidi. Jadi tak ada apa isu. Mereka tetap membawa akidah Nabi SAW, akidah para sahabat, dan akidah para ulama salafus soleh. Jadi sumbangan mereka apa? Menerangkan dan mempertahankan asas-asas akidah menjadi pedangan Nabi SAW yang telah diserang dengan pelbagai bid'ah pada masa itu. Kemudian mereka menggabungkan pendekatan nakli dan akli. Kat sini kadang-kadang orang kata saya nak pegang wahyu saja. Ya, wahyu juga suruh kamu guna akal. Kita baca Yasin selalu pada malam Jumaat. Apa tak jumpa ayat Allah berfirman afala ya'qilun? Apakah tidak mereka menggunakan akal? Jadi agama kita ni bukan agama yang menolak akal. Orang yang sembah berhala kerana mereka tidak guna akal. Kalau mereka guna akal, tak mungkin akan mereka menerima berhala itu layak disembah. Makanya bahkan Nabi SAW sendiri ketika ditanya oleh orang Badawi, ketika Nabi SAW nak menetapkan hakikat tauhid, bahawa penyakit sebenarnya adalah daripada Allah. Soal jangkitan itu sebab musabab. Nabi nak mengajar tauhid, Nabi bersabda la adwa. Tidak ada jangkitan. Orang Arab Badawi tak faham. Dia kata, macam mana ya Rasulullah tak ada jangkitan? Saya lihat ada beberapa ekor unta yang sihat, lompat sana, lompat sini. Masuk satu ekor unta yang berpenyakit, yang lain yang sihat jadi berpenyakit. Jadi Nabi SAW faham, kalau orang Arab Badawi ini masih terikat dengan asbab. Cause and effect. Itu bab syariat. Nabi SAW nak kita hakikat, bab tauhid. Lalu Nabi SAW menggunakan dalil akli. Hujah yang logik. Nabi bertanya, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit perlu pada jangkitan, maka siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Tak mungkin jangkitan tu tak putus-putus.
infinity, tak mungkin. Pasti ada unta yang mula-mula sakit. Kalau memang kamu berpegang penyakit hulu pada jangkitan, maka unta yang mula-mula sakit penyakit dari siapa? Jadi orang Arab Badawi itu faham hakikat tauhid dengan dalil akli. Maka ulama menggabungkan, menyusun dalil nakli dan akli bagi menolak, bukan syubhat ya, syubhat, golongan sesat dan golongan yang kufur. Jadi ulama-ulama Asy'ariyah ni kebanyakannya adalah ulama yang fiqhnya bermazhab Syafi'i dan juga fiqhnya bermazhab Maliki. Almost all Syafi'iyah adalah bermazhab Asy'ariyah. Mungkin adalah seorang dua yang tergelincir dalam Mujassimah, ya, ada fiqhnya Syafi'i, tapi akidahnya dia keliru. Dia pergi kepada tasbih, ya, seolah-olahnya Allah tu macam makhluk juga, tapi itu sangat-sangat sedikit. Kalau Maliki, boleh kita katakan 100% adalah Asy'ariyah. Ya, yang fiqhnya Maliki, insya-Allah akidahnya adalah Asy'ariyah. Asy'ari lah kita kata. Dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu dosa besar, maknanya kita Az-Zawajir ni mana sebagai pencegah daripada kita buat dosa besar. Kaba'ir ni plural pada kabir. Kabir tu makna besar. Dalam konteks ni makna dosa besar. Kaba'ir, dosa-dosa besar. Jadi salah satu dosa besar adalah meninggalkan sunnah. Di sini perlu faham. Kalau orang tak faham, dia kata, oh kamu dosa besar ya sebab kamu tak bersugi. Bersugi itu sunnah, Syekh. Kamu tak bersugi, kamu dosa besar. Ini dalam kitab sebut. Salah satu dosa besar adalah meninggalkan sunnah. Kamu dosa besar sebab kamu solat tak ada sutrah. Sunnah Nabi bila solat sunat ke solat fardu kena ada sutrah, kena ada penghadang. Kamu tak ada sutrah, kamu dah dosa besar. Bukan. Dalam kitab ini bila disebutkan salah satu dosa besar adalah meninggalkan sunnah, al-murad bis sunnah ma'alaihi imam ahli sunnati wal jamaah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari wa Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi maksudkan dengan sunnah adalah meninggalkan akidah yang dipertahankan. Tinggal akidah memang dosa besar. Bid'ah dalam akidah paling tidak dosa besar. Dan sebahagian bid'ah dalam akidah boleh bawa kepada kufur. Macam bid'ah qadariyah yang awal dulu, menolak takdir Allah, menolak ilmu Allah, kata ulama itu kufur. Tapi paling tidak dosa besar. Makanya hati-hati ya, orang-orang yang memperlekehkan akidah Asy'ari Maturidi, dibimbingi mereka itu termasuk dalam orang yang melakukan dosa besar. Kerana meninggalkan akidah Nabi SAW yang dipertahankan oleh para ulama selepas berlakunya pelbagai bid'ah. Ini masyhur dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, Al-Imam Az-Zabidi mengatakan, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal murad bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Baru slide yang ke-25 ya, daripada 90 slide. Jadi mungkin ada sesi kedua sebab Jumaat masuk 1.18. Sekarang sudah 1.5 minit. Saya mungkin kena berhenti awal sikit pada 1.18. Mungkin ada pengumuman. Jadi mungkin ini adalah siri pertama ya, penjelasan fatwa. Saya pun tak berapa sempat bernafas ni. Nak kejar waktu. Baik, dalam kitab Radul Muhtar disebutkan oleh Imam Ibn Abidin, Ahli Sunnah wal Jamaah wa hum al-asy'ariyah wal maturidiyah wa hum mutawafiquna illa fi masail yasirah. Jadi katakan Ahli Sunnah wal Jamaah selepas bangkitnya dua orang imam ini adalah Asy'ariyah pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidiyah pengikut Imam Abu Mansur Maturidi, dan mereka bersepakat dalam pegangan mereka kecuali ada beberapa masalah yang kecil. Masalah misalnya nak bilang tak sifat maknawiyah, kaunuhu tu kata Asy'ari tak perlu bilang, dah embedded dalam sifat makni. Kata Maturidi perlu bilang supaya jangan disangkakan tak ada sifat tu. Benda-benda kecil tapi semua menerima maknawiyah, cuma perlu bilang ke tak perlu bilang ya? Ada tak perlu kita katakan sifat takwin, kata Asy'ari tak perlu, dalam kudrah tu dah ada takwin. Jadi Maturidi kata perlu kita bilang sifat takwin sebagai contoh ya. Nah, ini perkara-perkara khilaf yang tidak menjejaskan. Khilaf pada cabang usul, furu'il usul. Akidah itu adalah usul, tapi perkara sama ada nak bilang tak bilang itu bukan perkara asasi. Jadi ada perlu di sana harmoni antara wahyu dan akal ya. Sangat silap kalau orang menyangkakan bahawa wahyu itu bercanggah dengan akal. Akal selagi mana digunakan secara sihat tidak akan bercanggah dengan wahyu. Orang yang the so-called liberal, baru ni kan Mahkamah Persekutuan mengaffirmkan bahawa fatwa tu tak boleh dikacau, ia adalah fatwa yang sah, iaitu liberal adalah ajaran sesat.
Cuma ada a part of the fatwa yang mana mengaitkan satu corporate body, itu Sisters in Islam, yang tu tak boleh pakai bukan sebab fatwa tu tak betul, sebab mengikut pandangan mahkamah, at least yang ada satu dissenting judgment, yang lain tu mengatakan bahawa corporate body is not a person professing the religion of Islam. Sebab dalam perlembagaan yang ada kuasa, mana ada kuasa fatwa, ada kuasa mahkamah syariah, is only in relation to persons professing the religion of Islam. Orang-orang yang menganut agama Islam, maka dia terikat dengan fatwa, dia boleh dibicara di mahkamah syariah sebab dia orang Islam. Person pula dari segi undang-undang, dia boleh jadi natural person, manusia macam kita, dan boleh jadi legal person, corporate body, ya. Syarikat juga dalam undang-undang dipanggil person. So dalam person professing the religion of Islam, sepatutnya kalau ambil tarikh yang luas, dua-dua kena. Natural person pun boleh dianggap sebagai beragama Islam, body corporate juga boleh dianggap sebagai beragama Islam. Sisters Islam is syarikat, dinamakan Sisters in Islam. Tapi ramai hakim, hanya seorang saja yang tak bersetuju, berpendapat macam mana you nak kata syarikat agama Islam. Agama Islam kan kena mengucap kalimah syahadah kena solat, kena puasa. Syarikat tak mampu nak mengucap kalimah syahadah, syarikat tak mampu nak solat, makanya tak terpakai kepada body corporate. Tapi orang-orang yang di belakang tu, the natural person behind Sisters Islam, kalau mereka menyebarkan fahaman liberal, mereka boleh didakwa. Bukan fatwa tu dibatalkan. Banyak tajuk-tajuk akhbar semalam tu misleading. Dia kata Mahkamah Islam membatalkan fatwa. Tak. Sebab bukan bidang kuasa mahkamah. Fatwa ni bidang kuasa negeri, iaitu di bawah sultan, dan sultan lantik mufti, maknanya itu bidang kuasa mufti, dan mufti dibantu oleh jawatan kuasa fatwa. Jadi itu bidang kuasa jawatan kuasa fatwa, mahkamah tak kacau. Ya, fatwa tu stands. Cuma kalau you nak implement fatwa tu kepada syarikat, pandangan majoriti hakim tak boleh, sebab syarikat tak beragama Islam. Itu saja. Supaya kita jelas, sebab saya baca semalam banyak portal-portal keluarkan tajuk fatwa Selangor tentang SIS dibatalkan. Ya. Fatwa is still valid, tak dibatalkan. Jadi yang liberal ini, mereka sebenarnya tak menggunakan akal, mereka lebih bertindak berdasarkan nafsu. Liberal kadang-kadang kata kita bebas, we are born free, so we should remain free. Kenapa nak ada agama kata ni haram, ni tak boleh buat? Kita tanya dia balik, since when we are born free? Sejak bila kita dilahirkan bebas? Kita dilahirkan pun kita tak pilih. Kita dilahirkan bila pun kita tak tahu. Tak tahu, diberitahu kita dilahir pada sekian-sekian. Kita dilahirkan oleh siapa pun kita tak pilih. Bahkan ibu bapa kita pun tak pilih kita. Dia hanya usaha ikhtiar dapat kita. Kalau dia boleh pilih, barangkali dia nak hidung kita mancung sikit, kulit kita cerah sikit, ya, tinggi sikit atau macam mana. But then, inilah kita. Dan kita pun tak boleh pilih. So ini fallacies dalam pemikiran mereka. Mereka malas berfikir. Jangan sangka orang liberal mengaku dia neo Mu'tazilah. Kami Mu'tazilah versi baru. Saya rasa orang Mu'tazilah yang dalam kubur tu pun malu dia. Mu'tazilah jadi sesat kerana mereka terlajak menggunakan akal. Itu yang berlaku pada Mu'tazilah. Liberal tidak. Mereka tak guna akal. Ada orang liberal dia kata apa? Manusia saja yang fobia dengan homoseks, dia kata. Dia kata binatang ada je homoseks. La ilaha illallah. Kamu jadikan binatang sebagai benchmark. Ini orang guna akal ke? Oleh kerana ada berapa spesies binatang yang homoseks. Tuan-tuan pernah nampak lembu jantan, projek dengan lembu jantan? Bergomai adalah, bertanduk adalah. Kucing jantan ada dengan kucing jantan. Bergaduh, bising kita nak tidur pun tak boleh. Kan? Tak ada. Mungkin ada satu spesies lalat. Mungkinlah ada satu spesies monyet yang dia macam dua-dua boleh. Takkan kamu nak jadikan the minority of animals as your benchmark to what is normal and what is not? Itu yang kamu kata gunakan akal. Alang-alang kamu nak jadikan binatang sebagai benchmark. Kenapa kamu tak ambil satu benda yang binatang dah ijma' dah consensus. The consensus among animals is that we need not wear clothes. Kan? Binatang mana ada pakai pakaian? Kalau ada nampak kucing pakai baju comel, itu tuan dia yang pakai kan. Ya. Binatang tak ada yang pakai pakaian. Kalau macam tu, kita je manusia yang fobia dengan bertelanjang bogil. Sepatutnya kita ke sana kemari
Tak payah pakai apa-apa. Sebab binatang ijma'. Tak ada khilaf. Di kalangan binatang, tak payah pakai baju. Tak payah pakai seluar. This is not using your intellectual abilities. Ini hanyalah ikut falasi saja. Ya? Jadi orang-orang liberal ni orang yang menolak agama kerana menurut hawa nafsu. Alhamdulillah, Selangor dah keluarkan fatwa bahawa ajaran liberal adalah sesat. Jadi salah, satu kesalahan untuk berpegang dengan pegangan liberal. Ya? Baik. Tapi tidak berarti bila kita kata tolak liberal, kita menolak akal. Kita menolak orang yang mendahulukan nafsu berbanding dengan akal. Jadi dikombinkan dalam Asy'ari Maturidi ini dalil nakli iaitu wahyu dan juga dalil akli iaitu intellectual. Ataupun dalam konteks lain kita boleh kata antara agama dan sains sebenarnya tidak ada percanggahan. Baik. Dan bahkan ada orang-orang yang ahli sains yang dia discover benda-benda yang menyebabkan dia beriman. Yang dia tahu, oh benda ni tak mungkin 1400 tahun lalu orang telah tahu bahawa kulit ni misalnya ada lapis-lapisan yang bila terlampau dalam ia terbakar, dia dah hilang diri rasa. Tapi dalam keadaan sebut, apabila kulit ahli neraka tu terbakar, Allah ganti kulit lain liyazuqul azab, supaya mereka dapat rasa azab. Jadi ada sebagian ahli sains dia kata, oh pelik. Kalau 1400 years ago orang dah boleh tahu bahawa kulit tu ada lapisan yang kalau terbakar diri rasa dah hilang. Jadi sains dengan agama sebenarnya tidak bercanggah. Maka even kalau kita kata Asy'ari Maturidi ini adalah manhaj yang menggabungkan antara akli dan nakli seimbang, pun itu sebenarnya masih lagi spektrum. Bila kita lihat kepada ulama-ulama Asy'ari Maturidi sendiri, ada yang lebih berat kepada nakli berbanding akli, seperti Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, pengarang kitab Fathul Bari, syarah pada Sahih Bukhari. Dua orang tokoh ulama ni Asy'ari akidah dia, tapi kalau tengok manhaj mereka menulis banyak fokus kepada dalil-dalil nakli berbanding dengan akli. So dia masih relatif. Yang boleh dikatakan seimbang, masya-Allah tabarakallah, yang digelar sebagai Hujjatul Islam iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Bila beliau bawa dalil akli, dia bawa dalil nakli. Bila bawa dalil akli, bawakan dalil Al-Quran dia. Bahkan kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin kitab tasawuf. Tapi bila Imam Ghazali bawa satu poin, terus bawa ayat Qurannya. Bawa satu poin, terus bawa hadisnya. Jadi para ulama mengatakan dan mengkaji, kalau yang nak betul-betul dikatakan seimbang adalah Imam Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi misalnya, lebih fokus pada akli, namun nakli masih ada di situ. Jam telah 1.15. Jadi saya hentikan dahulu pada slide 28. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan sambung penerangan fatwa Ahlussunnah wal Jamaah, fatwa Selangor yang dikeluarkan pada 13 Jun lalu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda min syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati al-'azzi at-ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.